So hari ni kita tak boleh nak sambung buat kerja sebab hujan lebat, ribut sekali ni. Kuat gila angin. Sebab angin terlalu kuat, jadi kita pause dulu program kita hari ni sebab keadaan tak mengizinkan lah. So kita sambung esok insyaAllah. Okay. Okay, so lepas lebih kurang sejam lebih ada hujan. Ni dia tenang sikit dan rintik-rintik. Kita tengok dia punya aftermath. Orang kata aftermath, apa yang jadi selepas itu lah. Okay. Sebabkan angin bergoncang-goncang tadi, so ada ni lah, durian itu patah lah. Dia punya ni patah, tangkai dia patah. Itu satu. Yang kedua, Allahu Akbar. Kedua. Yang ketiga, satu ni dan rambutan patah, lampu jatuh, lampu solar ni lah jatuh. Patutnya lampu solar menghadap ke dalam, jatuh. Patah dia punya ni sebab dia sangkut tepi ni. Tu angin kuat, dia gelibas-gelibas, patah. Allahu Akbar. Okay. Tu ni ada lagi jatuh. Empat. Ni lagi dua. Elok je berdiri tegak. Tu ni lampu tadi, patah sengkut dia. Ingat terus. Allahu Akbar. Ni dah jadi kolam lah ni. Kena buka balik semua. Tiang ni tertarik lah sebab kita tarik wayar kan. Tu apa lagi, rimau jatuh. Banyak lah dahan-dahan patah. Sebab kuat kan, angin ni kuat, dia ribut. Ya. Air sungai jangan cakap penuh. Nanti kita akan tunjuk. Dah melebihi lah sebenarnya. Okay, kemas dulu jap. Okay, kita nak pergi tengok air sungai jap. Jom. Banyak gila tu. Sekejap, bagi nampak. Sampai ke belakang air dah naik lah. Deras
panas ni air ni. Pokok ubi tu dah cabut dah. Kesian orang ni. Tapi sampai kena kat ayam dia tu, dalam tu ada ayam. Dia punya sejuk dia macam kat Cameron Highland tau. Okay, rupa selepas bergulung-bergulung tadi. Apa ya, semua berlaku mesti ada sebab right, sama kemas. Wow. 1, 2, 3. Banjir. Habis lah jadi kolam. Bengkok. Bengkok best. Tak nak kena buka balik semua. Sebab kena betulkan balik tiang sana tu. Dah hancur lah tu. Kita nak buat apa lah. Gamuk ni. Tak apa lah, orang kata this is dia ujian lah. Duduk tempat yang tak ada tempat teduh kan. Tak apa, slow lah. Ni condong lah. Aduh, tak nak buat apa lah. Kena buka dulu. Kena lipat ni. Sejuk. Abang jadi sesama ni. Rasa macam kat Cameron dah. Jadi sejuk. Tangkai dia pun lembut lagi. Tak apalah, nampak macam ni kan. Orang kata rezeki tu Allah dah tulis. Jadi kita kena redha. Allahu Akbar. Ni patah. Ni jatuh menjunang ke bawah ni. Nanti angkat. Sakit tak? Ni merah-merah dah. Tak apalah, sebab dia pun tinggi, jadi susah nak ambil. Allah bagi mudah kan. Senang sikit nak ambil. Dia ada kat bawah. Ni lagi ni, tiang ni, galah ni kita sandarkan kat pokok. Dah pokok patah, dia pun jatuh. Allahu Akbar. Nanti kita timbang berapa berat dia. Okay, so sekarang kita nak timbang lah. Jatuh dia kan. Bismillah. 2. Betul, 2.2 kilo. 2 kilo tepat. 1 kilo 1.7 kilo 2.2 kilo 1.9 kita akan peram dulu. Tengok lagi
beberapa minggu boleh tu makan. Kan? Kita letak balik tempat dia. Ni kipas habis basah ni. Cabut dah pelak-pelak apa semua. Ni sampai ni pun berair. Habis. Itulah kejadiannya. Okay. The next day. Alright. So hari ni kita nak kemas yang semalam tu. Dah terbalik-terbalik ni apa semua. Kita nak kena kemas balik. Banyak ni rambutan ni yang perlu dipotong, diambil semula. Okay, let's go. Kita kena kutip buah-buah ni. Jadi kita potong je dulu mana yang ada tu. Kita potong dulu, potong dulu. Ya. Nanti kita adjust. Okay, potong dulu. Okay, tadi Nek Teh tengah buat apa tadi Nek Teh? Dia tengah ikat tali. Tengah ikat tali. Lepas tu gedebum. Tiba-tiba bunyi gedebum. Lepas tu, berlari Nek Teh. Rupanya ada rezeki. Alhamdulillah, syukur. Ya Allah, inilah bau betul. Masak ada bau. Yang hari tu tak masak, dia jatuh sebab kena ribut.
Hari ni insya-Allah masak sebab dia ada bau. Nak cium tak bau dia? Ada bau tak? Ada bau tak? Okay, jom kita timbang terus. Okey, jom. Oh. So, tarikh sebetul-betulnya dia jatuh adalah pada 26 Jun pukul 12.10. 12.10 dia jatuh, setengah hari. So, yang lain-lain ni on the way lah. Selepas dia bagi ribut semalam, hari ni dia bagi apa? Ditenangkan. Dia bagi hadiah. Okey. Satu kilo 750. Besar. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Allah kata apa tadi? Ya, Allah kata janganlah Alhamdulillah. kita berasa lemah. Jangan kita berasa lemah. Ya, Okey. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Kerja kat bawah tak habis gitu. tahinu. Dan Tak apa. janganlah kami berasa lemah. Ya, wala Alright. tahzanu. Dan Sambung balik kerja. Buah-buah yang tadi dah jatuh tu kita potong. Lepas tu buah tempat ni kita buang daun lah sebab nak senang ikat. Tapi ada orang kata biarkan daun supaya dia tahan lama. Betul? Cuba tulis kat komen. Kita share-share dulu. Banyak pula semut. Jadi sebabkan dia jatuh muda kan, dia pokok tu patah. Jadi kena muda ke yang dah masak ke tak kena diangkat lah. Dia orang kata dah rezeki dia nak jatuh, jatuh juga. Macam ni. Ada yang masak, yang belum. Jauh lagi, muda lagi. Tapi nak buat macam mana? Ya, macam ni kan. 2-3 biji je yang okey. Ni apakan daya. Okay lah. Time lapse. Okay, dah settle. Banyak penuh satu kita tolak Nanti kita bakar dengan daun ni. Kat kayu dia boleh jadi kayu api kan. Alright. Jadi kita agih-agihkan lah. Okay, bye. Later that same evening. Tahun ni dapat balik bau ni. Allahu Akbar ya Allah. Lama dah tunggu bau ni. Ya Allah. Allah Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Buah pertama yang kita beri. Ini bukit buah pertama. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sudah nampak. Bau dia. Sudah nampak. Ni orang bola. Cikgu bola durian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia. Alhamdulillah. Kami keluarga Sabina dapat balik tahun ini punya musim. Yang tahun lepas tak dapat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Allah. Tu dia. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma barik lana barik. fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ya Allah wa barakatillah. Bismillah. Silakan. Alhamdulillah. Cameraman pun dia tak tahan ni. Berbudi. Cameraman pun tak tahan. Nak makan ni. Dia akhirnya berbudi pada tanah. Inilah dapat bahagian dia. Alhamdulillah. Semua atas izin Allah. Okey. Okay, cameraman pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia lemak-lemak ni. Dia pokok belah sini ni. Ada yang panjang tu sana kan, dia pokok belah sini. Dia golek. Dia maksudnya dah start kereta tak boleh lalu sekarang. Tadi lah, tu bawah ni. Mama lalu tadi kat situ, batu tu. Alhamdulillah. Alamak, tong penuh. Later that night. Ini berat. Berat man. Rezeki balik kampung punya. Rezeki anak-anak balik kampung. Jadi. Alhamdulillah. Pakailah sarung tangan dulu satu. Jadi. Ya, mula tak betul. Dah. Dah. Okay, lepas tu baru. Aduh. Nanti. Pakai kain. Kain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bagi jadi. Oh, sedap. Oh, kena bagi. Sedap. Okey, kasih. Gegap. Kamera dah kabur, sejuk. Kan? Okey. Ini satu lagi. Okey, lepas tu bila dah macam ni, baru kita ambil belah. Dia dah Yang pecah boleh. jadi, mana kan tak adalah susah. Inilah yang Mama menjerit-jerit. Inilah yang Mama menjerit-jerit. Baik lah. Ni dah dia, ni cara dia. Ni. Ni yang cara Lagi potong tu. Ya. Yang kita makan potong durian. Dah jadi, dah ada anak orang ada kebun, dia kena I know gold is not